Tonton dalam Assalam Biz kali ini saya nak berkongsi kepada anda semua ada satu produk yang cukup menarik, cukup menaut hati saya. Sebab apa? Sebab baunya macam Masya Allah memang sangat wangi, boleh memberikan ketenangan jiwa kepada kita, Masya Allah. Okey, dan produk Bidara Ikhtiar Syifa hari ini bersama dengan saya iaitu Ustaz Abdul Hadi Jusoh selaku pengarah urusan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Ustaz, sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi Ustaz, kalau kita tengok kan biasanya dekat pasaran memang banyak produk-produk yang ada orang kata berasaskan dengan daun bidara. Betul. Tapi kali ini produk Bidara Ikhtiar Syifa ni sendiri berbeza kerana dia tidak mempunyai sebarang campuran. Betul. Dia pure Ustaz. Betul. Jadi para penonton kita pun macam nak tahu juga dah berapa lama dah sebenarnya produk ini berada di pasaran. Okay, dan baik. berapa rangkaian produk ada? Ya, Okay, silakan. kita berada di pasaran bermula pada Mac 2017. Dan pada permulaannya saya terlibat dengan perubatan Islam ini daripada 2008. Kemudian bila penghujung 2016 kita tengok di pasaran sudah timbul produk-produk yang berasaskan bidara dengan pelbagai variasi dan bentuk. Betul. Maka saya bertemu dengan Allahyarham Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, ibu saya sendiri yang saya bawa bimbing dia beberapa tahun akhir sebelum dia pergi. Jadi bila saya cerita dan kata Allahyarham, kalau kita boleh buat sendiri dan lebih baik silakan. Maka daripada situlah timbul mekanisme ini. Kita bawa produk dan kita tiada sebarang campuran, tak ada SLE, tak ada SLES, tak ada pewarna, tak ada pewangi. Kita memang ambil daripada daun untuk proses jadikan yang mesra pengguna, boleh dipos dan sebagainya. Wah, Masya Allah, sebab tu dia pure. Kalau kita tengok, kita bau dia. Betul, saya sempat bau tadi Ustaz kan. Masya Allah, bau dia memang betul sebab daun bidara dia wangi. Betul, daun bidara dia tu bau dia kita kenal bau dia Ustaz kan. Betul, sebab kalau sudah dimasukkan dengan pewangi itu dia jadi berubah sifat yang asal dia itu bidara. Betul. Kadang-kadang warnanya pun agak berbeza kan Ustaz kan. Nanti boleh rasa dia punya jus tu memang dia rasa jus tu betul. Rasa kurma dia, rasa buah tin dia, dan rasa daun dia sekali. Itu dia. Okey, selain daripada itu kan Ustaz, ada apa antara rangkaian produk daripada Ikhtiar Syifa ni sendiri? Antaranya kita ada kat sini apa ni? Ni jus kan tadi? Ya betul, jus kurbi. Dan kemudian jus kurbi, kita ada jus kurbi. Jus kurbi itu asalnya daripada nama kurma dan bidara. Tapi kita unikkan kepada Q, jadilah kurbi. Asalnya kurma dan bidara. Dia bahan dia daun bidara dan juga buah kurma. Kemudian kita ada minyak mandian, mandian bidara untuk mandi, dan kita ada minyak bidara untuk sapu. Untuk sapu di tempat-tempat utamalah, sendi-sendi dan seumpamanya. Kemudian kita ada juga produk lain, kita ada coklat minuman, coklat kurbi juga nama dia. Dan kita ada spray bidara. Kurbi tu macam special lah. Betul. Nama dia lah kan, nama special lah. Kemudian yang special Ustaz yang ni? Yang ni kita amal spray untuk kita spray di rumah-rumah, di penjuru-penjuru rumah. Cuma hari ini kita bawa promosi adalah untuk set mandian, minyak dan juga jus kurbi. Tu mungkin Ustaz boleh terangkan bagaimana cara penggunaan dia. Macam jus ni Ustaz, sehari berapa kali sesuai untuk kita amalkan dan juga siapa yang sesuai? Okey, baik. Untuk jus kurbi kita minum dan kita minum satu sudu pagi. Sebaiknya selepas subuh atau awal pagi lah, perut kosong, dan kita minum pada waktu malam. Satu sudu pagi, satu sudu malam memadai. Kemudian untuk mandian, kita mandi sebaiknya selepas asar dan sebelum maghrib. Dan kita mandi daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki. Kita menggunakan mandian kesihatan dalam bentuk gangguan ini. Kita mandi biasa dulu. Last kali baru kita guna mandian ini. Macam tu, dia bukan guna daripada awal. Sebab maksudnya dah bersihkan diri, kemudian baru bilasan terakhir. Sebab nanti dia nipis, dia punya kesan. Macam tu. Baik. Dan seterusnya? Kemudian kita ada minyak bidara. Dan minyak bidara ini yang kita... ni botolnya? Betul. Alright. Boleh buka minyak tu. Boleh buka. Minyak bidara ni nanti kita sapu di tempat sendi-sendi. Kita boleh sapu di belakang leher, kemudian kita sapu di sendi-sendi utama lah. Di sendi-sendi utama Okey, saya tuang. Bismillah. Alright. Minyak ni nanti kita gosok-gosok dan kita sapu di sendi-sendi utama kita. Kita sapu di belakang leher, kemudian kita sapu di sendi-sendi. Sebab biasanya orang yang ada masalah kesihatan, terutama kita yang berumur, dia penyakit ni mula menyerang sendi-sendi. Yang menyebabkan sakit pinggang, sakit lutut, sakit bahu dan sakit sebagainya lah, yang menyebabkan tak boleh nak berjalan. Lagi-lagi kalau berkait dengan gangguan selain daripada kepala, maka di sendi-sendi menjadi tempat serangan utama. Jadi dia dapat membantu kita lah. Maksudnya kalau macam kadang-kadang kita rasa macam letih dan sebagainya, kita boleh sapu-sapu dapat melegakan kita Ustaz, insya-Allah. Dan kalau kita bau, yang ni memang bau dia memang pure lah Ustaz kan? Memang pure bau daunnya pun kita boleh dapat bau kat dalam ni. Dan juga kalau kita tengok tekstur dia memang betul-betul cair. Dia tak ada warna semua. Dia tak ada warna dan
Kalau macam ni memang betul-betul dia pure, dia tak pekat. Betul. Kalau kita tengok ada campuran Ustaz, pasti dia akan sedikit pekat. Betul. Kan, dan warna dia pun pastinya akan berbeza. Betul. Tapi yang ni kita tengok, kita boleh dapat menilai sendirilah. InsyaAllah hari ini ada harga yang terbaik untuk para penonton sempena bersiaran di Assalamualaikum TV Al Hijrah. Promonya berapa Ustaz hari ini? Kita ada promo jus kurbi dengan minyak bidara dan juga manian bidara. Lazimnya digunakan satu set inilah sebagai set yang terbaik. Harga 167. Dan kita bagi free post bagi sempena bersiaran di TV Hijrah untuk hari ini saja 24 jam. Ya. Kemudian kita ada table calendar buku berbentuk motivasi 99 mutiara kata dan ada lebih 29 mutiara kata daripada Allahyarham Tuan Guru Datuk Ismail Kamus dan selebihnya daripada ulama-ulama yang kita pilih, insya-Allah. So buku ni istimewa, baru keluar. Betul, istimewa ni sebab ada 99 mutiara kata dan kalau kita tengok dekat dalam ni okey, jap saya tunjuk dulu depan ni. Okey, kat dalam ni ada kata-kata nasihat Nasihat yang pertama, jika siksa neraka boleh dilihat, masjid 16 tingkat pun tak mampu untuk menampung orang solat jemaah. Masya Allah, kalau kita boleh nampak bagaimana siksa di neraka tu kan. Dan seterusnya ada macam-macam, ada banyak, begitu banyak nasihat, ada sabda Rasulullah dan sebagainya. Jadi ini bukanlah sekadar kalender biasa yang boleh kita dapatkan, tetapi ini ada kata-kata mutiara dan khususnya daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus sendiri. Masya Allah, memang terbaik Ustaz. Jadi kena cepat-cepat dapatkan sebab hari ini sempena bersiaran di Assalamualaikum TV Al Hijrah, harga promosi iaitu RM167 saja. Dan tiada charge pengantaran kan? Tiada charge pengantaran. Tiada charge pengantaran. Untuk hari ini kita free pengantaran dan dapat siap dapat buku ni lagi. Mana dapat? Untuk mendapatkan produk ini boleh hubungi nombor yang tertera. Kemudian boleh juga melalui kita punya laman web www.ikhtiarsyifa.com, boleh buat pembayaran online dan sebagainya. Dan kita ada pengepusan setiap hari lah. Dan juga boleh untuk COD. Alhamdulillah. Jadi kalau kata kontak je nombor, nanti isi maklumat, kita hantar, barang sampai baru bayar. Alhamdulillah, bagus tu, nikmat juga tu Ustaz. Okey Ustaz, cuma bayarlah, jangan tak bayar. Ya betul. Itu semestinya kita nak orang kata nak membeli ni kenalah bayar, kita nak pakai kan. Okey, dan Ustaz saya nak tanya juga, seandainya para penonton kita nak beli satu-satu produk, boleh ya? Boleh dijual. Okey, dan harganya berapa kalau jus ni? Jus kurbi RM69, untuk mandian bidara RM43, dan untuk minyak bidara RM55. RM55. Nak beli ala kad satu-satu pun boleh, nak beli package pun boleh. Tapi dalam kita menjaga kesihatan, kalau kita boleh beli set tu lagi baik. Sebab kita pakai untuk luaran, kita pakai untuk dalaman dan kita pakai untuk tempat-tempat utama yang bermasalah. Dia macam itulah. Yang ni Ustaz? Yang ni untuk spray rumah. Berapa yang ni RM35. RM35. Dan kita ada coklat kurbi. Yang ni kita istimewanya, kita ada satu herba kesihatan dipanggil sebagai ginkgo biloba ataupun jinggo biloba, yang mana herba ni tak ada kat Malaysia, dia kat tanah besar China saja. Wah. Yang ni sesuai untuk siapa Ustaz? Dan apa sesuai untuk semua golongan bekerja atau anak-anak sekolah terutamanya, sebab dia untuk minda. So ginkgo ni disebut sebagai brain herbs, memang ada dalam kajian-kajian saintifik. Jadi kita campur dengan daun bidara. Ini satu-satunya produk unik. Dan tidak ada coklat minuman di pasaran yang berasaskan daun bidara combine dengan ginkgo biloba. Ini adalah produk terbaru kita. Produk terbaru Okey, berapa ringgit tu Ustaz? Ini harganya RM55. RM55 Okey, ada berapa sachet dalam tu Ustaz? 20 sachet, 30 gram satu sachet. Okey, 20 banyak juga tu kan. Jadi sesuai kita siapkan sebelum anak kita nak ke sekolah ke, ataupun kita pun kadang-kadang kan Ustaz kan perlukan juga benda tu, betul, supaya kita dapat, orang kata, dapat kuatkan ingatan kita dan melindungi keluarga kita untuk mendapatkan set ini, insya-Allah. Okey, dan kata-kata akhir daripada Ustaz sendiri kepada para penonton supaya dapatkan hari ini harga promosi khas sempena di TV Al Hijrah ni, dan juga kenapa mereka perlu mendapatkan produk ini. Bagi tonton yang sedang menonton, puan-puan yang sedang menonton, saya sangat menggalakkan ataupun untuk kita mencuba, sebab dia macam jus kurbi sangat-sangat baik untuk kesihatan. Sebab daun bidara sendiri ada khasiat tertentu dan kita menggunakan kurma ajwa. Sangat jarang kita jumpa jus yang menggunakan kurma ajwa. Sebab kurma ajwa tu mahal. Sebab kurma ajwa tu mahal. Jadi jus yang menggunakan kurma ajwa ada kelebihan tersendiri, dan kita tahu air an-nabis formula, maknanya kalau kita minum daripada pagi, dia boleh memberikan
memberikan tenaga sehingga sepanjang hari. Banyak di kalangan orang yang berumur, ibu-ibu, ayah-ayah bila minum, alhamdulillah mereka repeat 10 kali dan sebagainya. Dan kita ada pengguna yang repeat 31 kali dalam tempoh 3 tahun. Hampir setiap bulan membeli. Dan itu dia, ataupun kalau nak try coklat kurbi pun boleh juga, ataupun kalau nak spray ni pun boleh juga, insya-Allah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Abdul Hadi Jusof selaku pengarah urusan. Terima kasih banyak Ustaz. Moga dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Allah permudahkan. Okey, para penonton semua, jadi jangan lupa cepat-cepat snap sebelum kita habis ni. Cepat-cepat snap untuk mendapatkan harga promosi ini. Dan kita pun nak berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.